Tarik kelin. Tarik sini. So. Cucuk. Kenapa tak ambil cucuk yang lebih sikit? Sedap lah cucuk. Ada mana cucuk? Sekejap nak rasa ni pula. Kita pergi Penang. Ha? Oh, sana. Ha. Ada juga. Kita nak pergi mana? Penang. Jalan-jalan. Jalan. Atif pula. Pergi jalan. Pergi Penang buat apa? Makan. Makan apa? Makan nasi kandar. Oh, akak pula. Akak kita pergi Penang nak buat apa? Makan nasi kandar. Yeay. Cantik. Kita dah nak sampai. Nak sampai. Sungai. Bukan sungai, laut. Semua excited tak? Excited. Yeay. Jom kita. Pergi Penang. Rosette rasa yang kita orang parking ni dekat sini jauh lah dengan Nasi Kandar Sulaiman tu. Sebab tadi kat situ ada parking kan. Kita orang terpaksa parking juga kat sini dekat Stadium Bandaraya. Ya Syaya, jauhnya. Jom lari. Tengok sini, tengok kamera. Tengok kamera. Cik tengok kamera. Senyum. Dah sampai. Banjir ke tak banjir? Lebih pada banjir lagi. Tsunami terus. Oh, tsunami. Limpah terus. Okey. Ini dia beratur. Sini ada udang, sotong, telur sotong, kuah-kuah. Oh. Oh, ini yang pertama. Tengok. Ayam bawang. Bagi tat. Tat. Tu kopi. Kuah banjir. Ini kuah banjir ya. Wow. Tarik kelin. Ayam bawang nak apa? Ayam bawang apa pun boleh. Bagi pengar. Ini Rosette punya, ambil ayam bawang. Korea ada Korea. Korea tak ada lah. Ya, habis. Korea habis. Korea habis. Kopi. Bindi. Kuah semua. Tarik sini. So. Tak mau. Itu je. Okey. RM7. Terima kasih. Ini Mak De punya, ini ayah punya. Oh, ini Umi punya. Iya. Nak. Makan tu. Okey. Dah. Siapa nak nasi boleh minta kat mana tau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana amin. Ini betul-betul nasi kandar Tim. Satu ramai satu. Tempat duduk banyak. Sekarang ni orang batu tak ramai. Tempat duduk penuh. Oh, semua dah makan dah? Makan nasi kandar tak? Oh, makan. Anak mami ke bukan anak mami? Anak mami. Kakak? Anak mami ke bukan anak mami? Tak tahu. Dah settle makan nasi kandar. Next kita nak pergi pantai. Sahabat, kalau sahabat tahu mana-mana nasi kandar yang lebih sur, yang paling sur dekat Penang, komen. Lepas tu bagi tahu sebab apa Rosette nak tahu. Next kita pergi Penang, kita ikut apa yang sahabat komen. Bye-bye nasi kandar Sulaiman. Bye-bye. Kita nak pergi pantai lah. Kita dekat sini. Masjid terapung dekat Tanjung Bunga. Cantik sangat. Ini first time Rosette datang sini. Kawannya. Tepi tu pantai.
tu. Ni view dia cantik sangat. Ni first time Rosyk datang sini, ramai orang. Boleh berhenti singgah solat, lepas tu sambil tengok view. Subhanallah, cantik sangat-sangat. Rosyk harap tak ada yang salah faham dengan video masjid ni. Sebabnya Rosyk datang sini nak solat, alang-alang kita nak share keindahan masjid ni 2 tingkat. Ni Rosyk duduk tingkat atas. Tu boleh nampak tu. Jom Rosyk belanja view dekat masjid ni. Ni sekitar masjid. Tenang sangat, subhanallah. Makan sudah, pergi masjid sudah, sekarang nak pergi ke pantai pula. Macam ni lah kalau pergi Penang kan sahabat kan. Tak ke pantai, tak makan nasi kandar memang tak sah. Itu benda wajib. Rosyk sekarang dekat pantai Batu Feringgi. Jom tengok. Kat sini just nak ambil angin, healing-healing je. Kita nak pergi pantai. Kita kat mana ni? Pantai. Pantai kat mana? Kat Batu Feringgi. Tenang je sahabat Rosyk kan. Suka sangat pergi laut. Kalau boleh, tiap-tiap hari nak pergi laut. Sebab tenang. Tengok tu, air dia cantik. Disebabkan Hati nak layan, Hati kena tanya berapa ringgit, okey? Pergi. Pergi. Malam-malam jalan dekat Padang Kota. Kita nak makan. Tengok dulu. Kita nak makan mungkin Pasembok, Chow Hotel ataupun jalan-jalan je. Jom. Ramai betul kat sini. Penuh makanan. Tak tahulah nak ambil Pasembok yang mana. Kita nak try Gani famous Pasembok. Kita ada abang untuk pilih. Udang. Ni apa bang? Sotong bang. Bol. Ada udang, cucur-cucur. Masih lagi sudah. Okey, ni hasil takapannya. Jom. Ini takapan abang. Okey, berapa ni bang? Bajet berapa ni? Yang ni? Ha. Yang ni bajet RM30. RM30 ah. Kena tak RM30? Boleh tukar. Tukar boleh. 45. 45. Alah, anak tak pandai lah nak bajet. Anak ingat 25. 25. Ha. Takkanlah 25. Mana kita tanya? Okey, 25 tengok. Berapa bos? 46. RM46. Abang betul. Kenapa tak ambil cucuk lebih sikit? Sedap cucuk. Ada mana cucuk? Sekejap nak rasa ni pula. Kakak saya ada beli lychee kang. Nampak tak banyak kan, tapi sedap. Tak tahu kerai yang mana. Mana ujung mana? Ujung sekali. Tepi jeruk. Oh, tepi jeruk. Tepi jeruk. Oh, tu tepi jeruk tu. Nampak kan? Bahan dia tak banyak tapi cukup rasa. Cukup makan. Berjalan dekat Penang seharian dah settle. Kita jumpa dekat next vlog. Bye bye. Assalamualaikum.